Tiket check, pasport dah renew, hotel dah booking, itu kot, sweater semua dah ada. Kawan-kawan, bila kita nak bercuti ke luar negara, mesti kita akan buat persiapan awal beberapa bulan kan. Dan semua keperluan pun mesti lengkap kan. Tapi macam mana pula persiapan kita untuk ke negeri abadi? Dan juga dah bagaimana kita untuk ke hari akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, akhirat adalah akhir perjalanan manusia. Saat tiba kiamat, seluruh umat manusia akan memasuki ke alam akhirat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di tempat itu, pada mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu. Maksudnya di sini, satu amalan kita di dunia ini akan dihisap dan kita akan menerima ganjarannya setimpal dengan amalan tersebut. Maka, berpada-padalah kita terhadap kesibukan dunia ini hanya cuma seketika. Sampailah waktu amal dihitung, semua makhluk bakal berhimpun di padang mahsyar, tiada terlindung, hanya yang beramal mendapat untung. Justeru, apakah amalan yang bakal menjadi penolong kita nanti? Ya, sudah pastinya adalah solat. Kawan-kawan tahu tak? Solat adalah soalan pertama yang akan ditanya di alam sana. Solat ini nampak mudah. Rupa-rupanya ramai tidak menggunakannya. Pernah tak rumah kita black out, gelap tiba-tiba? Yang pertama dicarinya apa agaknya? Ya, sudah pastinya ada telefon bimbit atau beliling untuk mengeluarkan cahaya. Itulah perumpamaan solat fardu. Nabi pernah bersabda, Man hafaza alaiha kana aslahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Sesiapa yang menjaga solatnya itu, maka solatnya itulah adalah cahaya baginya dan bukti serta penyelamat di hari kiamat. Masya Allah, betapa hebatnya kejaran solat. Kerana itulah sentiasa membaiki solat kita. Kawan-kawan, Islam sangat menggalakkan umatnya bersedekah. Seperti mana baru-baru ini, hasil kutipan rakyat Malaysia dan tabung misi kutipan dana sebanyak 9 juta untuk Wan Muhammad Nail bayi berusia 10 bulan akhirnya berjaya dikumpulkan. Allahu Akbar, inilah yang kita mahukan. Nabi sebut sesiapa yang bersedekah adalah golongan yang akan mendapat naungan Arasy Allah di hari akhirat kelak. Di samping itu, jangan kita lupa membaca Quran, memahami dan menghayati sekandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Kerana apa? Kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada pemilik, pembaca dan pengamalnya. Sebagai kata ahli ilmu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita amalkan doa yang sudah disarankan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingat ya kawan-kawan, kejarlah dulu akhirat. Insya-Allah dunia akan kau dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.